Hai semua dan selamat datang. Pernah tak anda tertanya-tanya macam mana Sarawak dan Sabah yang dah ada sistem pemerintahan dan tradisi hebat tersendiri tiba-tiba je boleh diperintah oleh seorang pengembara British dan sebuah syarikat dari London? Ini bukan cerita rekaan tau, tapi ini adalah satu kisah strategi yang betul-betul mengubah landscape Borneo untuk selamanya. Jom kita selami kisah di sebalik pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okey, ini dia pelan perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula sekali, kita akan terbang kembali ke masa lampau, kita tengok macam mana keadaan Sarawak dan Sabah sebelum kedatangan kuasa barat. Lepas tu, kita akan siasat macam mana James Brooke dapat tawan Sarawak dan juga macam mana Syarikat Borneo Utara British atau SBUB berjaya kuasai Sabah. Seterusnya, kita akan jadi macam penyiasat, kita bandingkan cara kedua-dua pihak ini memerintah. Dan akhir sekali, kita akan nilaikan apa sebenarnya warisan yang mereka tinggalkan. Dah sedia? Jom kita mulakan. Pertama sekali, penting untuk kita faham, sebelum mana-mana orang barat tiba, Sarawak dan Sabah ni bukanlah kawasan yang tak ada tamadun. Salah sama sekali. Sebaliknya, kedua-dua wilayah ni dah pun ada sistem pemerintahan yang sangat teratur, ada undang-undang adat yang dihormati dan masyarakat yang hidup tersusun. Jom kita lihat sendiri buktinya. Dah, cuba kita tengok betapa sistematiknya pemerintahan mereka. Dua-dua wilayah ni ada sistem kesukuan. Maksudnya, setiap kaum ada ketua mereka sendiri. Yang menariknya, di Sarawak, wujud sistem kedatuan di mana Datu-Datu Melayu mentadbir kawasan-kawasan pesisir bagi pihak Sultan Brunei. Di Sabah pula, ada satu sistem yang unik, iaitu sistem ketua bebas. Mereka ni macam ketua-ketua pahlawan yang sangat berkarisma dan berkuasa di kawasan pedalaman. Tak terikat dengan mana-mana sultan. Ini menunjukkan betapa dinamiknya politik tempatan pada masa tu. Kalau kita lihat lebih dekat di Sarawak, kepimpinan tu ada di setiap lapisan masyarakat. Bagi masyarakat Iban, tuai rumah ialah ketua di rumah panjang. Bagi orang Bidayuh pula, tua kapung sangat dihormati. Manakala bagi masyarakat Melanau, pemimpin mereka digelar menteri. Dan dekat pusat pentadbiran Melayu pula, ada datu-datu yang berkuasa macam Datu Patinggi. Jadi nampak kan? Setiap komuniti ada pemimpin, setiap pemimpin ada peranan. Semuanya teratur ikut adat. Sama juga keadaannya di Sabah. Sistem mereka memang mantap. Di peringkat kampung, ada orang tua dan majlis orang tua yang jadi tempat rujukan. Di kawasan pantai timur pula, pengaruh Kesultanan Sulu sangat kuat. Jadi wujudlah sistem datuk yang berkuasa. Dan seperti yang saya sebut tadi, di kawasan pedalaman muncul pula ketua bebas. Pemimpin yang dihormati bukan sebab keturunan, tapi sebab keberanian dan kehebatannya. Dan di sinilah plot cerita kita mula berubah. Masuklah watak utama kita, James Brooke. Dia ni bukan general tentera, bukan juga ahli politik. Dia cuma seorang pengembara British, tapi dia nampak Sarawak ni bukan sekadar tempat yang cantik, tapi satu peluang keemasan yang boleh dimiliki. Tapi dia tahu, guna kekerasan semata-mata tak akan cukup. Dia perlukan satu strategi yang lebih bijak, lebih licik. Okey pelajar semua, tolong beri perhatian pada slide ni. Ini soalan yang popular dalam peperiksaan. Inilah 4 langkah strategik James Brooke untuk tawan Sarawak. Pertama, rundingan. Dia berlakon jadi kawan baik, tawarkan bantuan pada pembesar Brunei. Kedua, bila rundingan tak cukup berkesan, dia guna ugutan. Dia tunjuk kekuatan kapal perangnya untuk takut-takutkan Sultan Brunei. Ketiga, lepas ugutan berjaya, dia sahkan kuasanya melalui perjanjian. Dia buat semuanya nampak sah di atas kertas. Dan yang terakhir, ketenteraan. Sesiapa yang masih berani menentang, dia labelkan mereka sebagai lanun dan hapuskan mereka dengan bantuan tentera British. Cukup bijak kan? Dan garis masa ini tunjukkan dengan sangat jelas macam mana kuasa Brooke ni merebak. Ini bukan penaklukan yang berlaku dalam satu malam tau. Ia adalah satu proses yang perlahan tapi sangat strategik. Bermula dengan kawasan sekitar Kuching pada tahun 1841, dinasti Brooke meluaskan jajahan mereka sedikit demi sedikit dari satu sungai ke satu sungai yang lain selama lebih 60 tahun. Sekarang jom kita beralih ke Sabah. Cerita dekat Sabah ni lain sikit. Kalau di Sarawak, kita ada seorang Raja Putih. Di Sabah pula yang datang bukanlah seorang individu, tapi sebuah syarikat gergasi, Syarikat Borneo Utara British atau SBUB. Matlamat utama mereka sangat jelas. Bukan nak jadi raja, tapi nak buat keuntungan daripada hasil bumi Sabah.
Jadi, macam mana sebuah syarikat perniagaan boleh jadi kerajaan? Jawapannya mudah, piagam diraja atau Royal Charter. Bayangkan piagam ni macam satu lesen eksklusif yang sangat berkuasa daripada kerajaan British. Lesen ni bagi SBUB kuasa penuh untuk mentadbir Sabah. Boleh kutip cukai, boleh buat undang-undang, malah boleh ada pasukan polis sendiri. Tapi ada syaratnya, SBUB kena sentiasa lapor diri kepada kerajaan British. Dan ini dia syarat-syarat penting dalam lesen tu. SBUB tak boleh buat sesuka hati. Pertama, mereka wajib ada seorang penasihat British. Kedua, mereka tak boleh ganggu adat resam dan agama penduduk tempatan. Ini penting untuk elak pemberontakan. Dan yang paling utama, SBUB dilarang sama sekali menyerahkan Sabah kepada kuasa asing lain tanpa kebenaran British. Jelas kan? British masih pegang kawalan dari jauh. Okey, sekarang kedua-dua pihak dah berkuasa. Persoalannya, macam mana cara mereka mentadbir? Adakah pemerintahan seorang Raja Putih itu sama dengan pemerintahan sebuah syarikat? Jom kita letak dua-dua sistem ni sebelah menyebelah dan kita kaji perbezaannya. Jadual ni merumuskan semuanya dengan jelas. Di Sarawak, kuasa mutlak dipegang oleh Raja Putih Brooke. Di Sabah pula, ketua pentadbirnya ialah seorang gubernur yang dilantik oleh Lembaga Pengarah SBUB di London. Menariknya, dua-dua ada persamaan. Mereka bahagikan wilayah kepada beberapa bahagian yang diketuai residen dan mereka bijak guna pemimpin tempatan untuk bantu mentadbir. Tapi, perhatikan perbezaan yang terakhir tu. Di Sarawak, Brooke guna dasar pecah dan perintah. Apa tu agaknya? Inilah dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh Brooke di Sarawak. Strateginya sangat mudah. Asingkan kaum-kaum utama mengikut fungsi mereka. Orang Melayu diletakkan dalam bidang pentadbiran, orang Iban pula diambil untuk jadi polis dan tentera. Manakala orang Cina digalakkan untuk fokus dalam bidang ekonomi dan perniagaan. Kenapa buat macam ni? Supaya setiap kaum tak berinteraksi dan tak bersatu. Bila mereka tak bersatu, senanglah untuk Raja Putih kekalkan kuasanya. Satu strategi politik yang sangat berkesan kan? Jadi, selepas berdekad-dekad lamanya di bawah pentadbiran Barat, apa yang tinggal? Apa warisan mereka? Adakah ia hanya membawa kemajuan? Ataupun sebenarnya ada agenda lain yang tersembunyi? Jom kita buat kesimpulan. Inilah rumusan paling penting yang perlu kita ingat. Memang betul, pentadbiran Barat perkenalkan sistem moden macam mahkamah, pejabat daerah dan balai polis. Tapi, pada masa yang sama, mereka tak hapuskan pun sistem ketua-ketua tempatan yang sedia ada. Kenapa? Sebab mereka bijak. Mereka kekalkan Datu dan Ketua Anak Negeri sebagai orang tengah untuk mudahkan urusan kawalan dan yang paling penting, untuk pastikan hasil bumi seperti kayu balak dan lada hitam dapat dibawa keluar dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Jadi, untuk renungan kita bersama, saya tinggalkan anda dengan satu soalan. Selepas kita melihat semua strategi dan cara pentadbiran mereka, pada pandangan anda, adakah matlamat utama pentadbiran Barat ini untuk membawa kemajuan ataupun sebenarnya untuk mengaut keuntungan? Fikir-fikirkanlah, sebab warisan inilah yang membentuk Sarawak dan Sabah yang kita kenali pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan semoga berjaya dalam pelajaran anda.